Jika anda berada di sini menonton video ini sekarang, ia bukanlah satu kebetulan. Fahami ini dengan mendalam. Kehadiran anda di sini adalah satu bentuk resonans kuantum. Tenaga kesedaran anda, frekuensi anda telah mencapai satu tahap getaran yang membolehkan anda menerima mesej ini. Anda telah dipanggil. Mungkin sejak kebelakangan ini anda mula merasai sesuatu yang aneh. Anda mengalami detik-detik pencerahan yang datang entah dari mana, seolah-olah satu maklumat baru dimuat turun terus ke dalam minda anda. Anda mungkin melihat corak nombor berulang seperti 11% atau 444 di mana-mana sahaja. Sinkronisiti dalam hidup anda semakin menjadi-jadi, di mana apa yang anda fikirkan tiba-tiba muncul di hadapan mata. Anda mungkin juga mengalami sensasi fizikal yang tidak dapat dijelaskan, seperti getaran halus di dalam badan atau tekanan di antara kening anda. Semua ini bukanlah imajinasi anda. Ini adalah tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda bahawa sistem saraf dan medan tenaga anda sedang dikalibrasi semula. Anda sedang melalui satu proses naik taraf kesedaran yang besar. Alam semesta sedang menyediakan anda untuk menerima satu kunci, satu kod akses yang akan mengubah cara anda berinteraksi dengan realiti selama-lamanya. Anda berada di sini kerana anda sudah bersedia. Medan kesedaran anda telah mencapai tahap koheren yang diperlukan untuk memahami dan mengintegrasikan apa yang akan saya kongsikan. Jadi, tarik nafas dalam-dalam dan izinkan diri anda menerima. Anda telah tiba di detik yang ditakdirkan ini. Sekarang, mari kita bercakap tentang cabaran yang telah anda hadapi. Mungkin anda baru sahaja kehilangan pekerjaan. Mungkin satu perhubungan yang anda sangkakan akan kekal selamanya tiba-tiba berakhir. Atau mungkin anda merasakan tekanan kewangan yang begitu hebat sehingga anda rasa hampir lemas. Saya di sini untuk memberitahu anda sesuatu yang radikal. Semua itu bukanlah kegagalan. Ia adalah satu proses pembersihan yang disengajakan. Bayangkan medan tenaga anda seperti sebuah hard drive. Untuk memuat naik perisian yang baru dan lebih canggih, anda perlu membuang fail-fail lama yang tidak lagi serasi. Hubungan, pekerjaan dan situasi kewangan yang tidak lagi selari dengan frekuensi baru anda terpaksa disingkirkan. Ia mungkin menyakitkan, tetapi ia adalah satu keperluan. Alam semesta sedang membersihkan gangguan energetik dari medan anda. Ia sedang mencipta ruang kosong, satu keadaan koheren yang suci supaya anda boleh menerima kod yang baru. Saya sendiri pernah melaluinya. Beberapa tahun lalu, saya berada di titik paling rendah dalam hidup saya. Semuanya hancur serentak. Kerjaya, kewangan, hubungan, kesihatan. Satu malam, dalam keadaan putus asa yang paling dalam, saya menyerah kalah sepenuhnya. Saya berkata, cukuplah. Aku serahkan segalanya. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Dan pada saat penyerahan total itulah satu kebenaran agung turun kepada saya. Satu pemahaman yang mengubah segalanya serta-merta. Saya menyedari bahawa semua kesusahan itu bukanlah hukuman, tetapi satu persediaan. Ia adalah proses pengosongan cawan saya supaya ia boleh diisi dengan sesuatu yang jauh lebih agung. Proses pembersihan inilah yang membolehkan anda menerima apa yang saya panggil kata laluan kuantum. Mengapa teknik manifestasi konvensional seperti visualisasi atau afirmasi seringkali gagal atau memberikan hasil yang tidak konsisten? Jawapannya terletak pada identiti dari mana anda beroperasi. Kebanyakan kita cuba mencipta realiti dari perspektif seorang individu yang terpisah, seorang insan bernama Ali atau Aisyah yang mempunyai sejarah, kelemahan dan batasan. Anda mengulang-ulang afirmasi wang, tetapi di dalam diri anda masih berasa seperti seorang yang kekurangan. Anda cuba memvisualisasikan cinta, tetapi jauh di sudut hati anda masih membawa luka dari masa lalu.
Di sinilah sains neuroscience memberikan pencerahan. Minda separasedar kita mengawal 90.5% daripada tingkah laku, kepercayaan dan realiti kita. Dan minda separasedar ini tidak bertindak balas kepada kata-kata, tetapi kepada perasaan dan identiti. Jika identiti teras anda adalah seorang yang sentiasa bergelut, maka walau berjuta kali anda mengulang afirmasi kejayaan, anda hanya akan mencipta lebih banyak perjuangan. Anda sebenarnya sedang mengukuhkan realiti kekurangan kerana anda beroperasi dari frekuensi kekurangan. Masalahnya bukan pada teknik, tetapi pada sang pemerhati. Anda cuba mengubah mimpi dari dalam watak mimpi itu sendiri, bukannya menyedari bahawa anda adalah sang pemimpi. Inilah halangan terbesar yang perlu kita atasi. Kita perlu beralih dari identiti yang terhad kepada identiti sebenar kita yang bersifat kuantum dan tidak terbatas. Kini tiba masanya untuk saya mendedahkan kata laluan kuantum itu. Sila dengar dengan segenap jiwa anda, bukan hanya dengan telinga. Ini bukan sesuatu untuk dihafal, tetapi sesuatu untuk dirasai sehingga ia menjadi identiti anda. Kata laluan kuantum itu ialah kesedaran bahawa hanya aku yang hakiki dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Biar saya ulang, hanya aku yang hakiki dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Fahami perbezaan penting ini. Ini bukan afirmasi untuk diulang. Ini adalah satu pengisytiharan identiti. AKU yang saya maksudkan di sini bukanlah nama anda, bukan badan anda, bukan profesion anda. Ia adalah kesedaran murni yang mendasari kewujudan. Ia adalah ruang kosong di antara fikiran anda. Ia adalah keheningan di sebalik semua bunyi. Ia adalah pemerhati yang sedar akan pengalaman ini. Dalam fizik kuantum, eksperimen Dwi celah membuktikan bahawa zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi spesifik. Siapakah pemerhati itu? Ajaran kerohanian kuno dan fizik kuantum kini mula bertemu. Pemerhati itu bukanlah mata fizikal anda. Pemerhati sejati itu adalah kesedaran AKU yang tidak berbentuk. Apabila anda beroperasi dari identiti terhad sebagai seorang insan, anda adalah pemerhati yang lemah, yang hanya mampu meruntuhkan realiti yang selari dengan kepercayaan terhad anda. Tetapi apabila anda beralih identiti kepada AKU, kesedaran murni itu sendiri, anda menjadi pemerhati utama. Anda tidak lagi cuba menarik sesuatu dari luar. Sebaliknya, anda berada di pusat medan kuantum, memilih realiti mana yang ingin anda alaminya untuk runtuh menjadi pengalaman fizikal. Anda beralih dari menjadi kesan kepada menjadi punca. Apabila anda mula mengamalkan keadaan AKU ini, anda akan faham bahawa anda bukanlah setitis air di dalam lautan, tetapi anda adalah keseluruhan lautan di dalam setitis air. Konsep ini melangkaui logik minda 3D. Ia adalah satu anjakan paradigma total. Selama ini, kita diajar untuk melihat diri kita sebagai entiti fizikal yang berinteraksi dengan dunia luar yang objektif. Tetapi, fizik kuantum menunjukkan bahawa tidak ada dunia luar yang objektif. Realiti adalah medan tenaga dan maklumat yang cair menunggu untuk dibentuk oleh kesedaran. Apabila anda mendiami keadaan AQ, anda berhenti bergetar pada frekuensi personaliti anda yang terhad. Sebaliknya, anda mula bergetar pada frekuensi sifar, frekuensi medan titik sifar itu sendiri, iaitu sumber segala potensi. Dari keadaan sifar inilah segalanya boleh dicipta. Bayangkan anda seorang artis. Selama ini anda melukis di atas kanvas yang sudah penuh dengan contengan dan warna lama. Hasilnya sentiasa bercampur aduk. Mendiami keadaan AKU adalah seperti membersihkan kanvas itu kembali kepada putih bersih. Dari situ, setiap sapuan berus anda akan menjadi jelas, terang dan berkuasa.
Segala ketidakharmonian dalam hidup anda atau apa yang kita panggil masalah hanyalah hasil daripada ketidakselarasan frekuensi. Ia berlaku apabila identiti terhad anda bergetar pada frekuensi yang berbeza daripada keinginan sebenar jiwa anda. Sebagai contoh, anda mahukan kelimpahan, tetapi identiti anda bergetar pada frekuensi ketakutan dan kekurangan. Getaran yang tidak selaras ini mewujudkan gangguan atau plan apa yang kita panggil masalah. Dengan kembali kepada keadaan AKU, anda menyelaraskan semula getaran anda kepada sumber. Anda menjadi koheren. Dan apabila anda koheren, realiti di sekeliling anda tidak mempunyai pilihan lain selain turut menjadi koheren dan harmoni. Ini adalah undang-undang resonance kuantum. Alam semesta tidak memberikan apa yang anda minta dengan kata-kata. Ia memberikan apa yang anda isytiharkan melalui getaran kewujudan anda. Bagaimana cara mengintegrasikan kebenaran ini dalam kehidupan seharian? Ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Ia tidak memerlukan ritual yang rumit. Ia hanya memerlukan anjakan perhatian yang konsisten. Mulakan hari anda seperti ini. Sebaik sahaja anda bangun sebelum mencapai telefon atau berfikir tentang senarai tugas anda, pejamkan mata. Rasakan kesedaran yang menghidupkan badan ini. Tanya pada diri sendiri, siapakah yang sedang sedar ini? Jangan cari jawapan dalam bentuk perkataan. Hanya rasakan. Rasakan ruang di sekeliling anda. Rasakan keheningan di sebalik bunyi pendingin hawa. Itulah aku. Duduklah dalam keadaan itu selama beberapa minit. Anda tidak bermeditasi untuk mencapai sesuatu. Anda hanya berehat di dalam keadaan asal anda. Sepanjang hari, apabila anda berhadapan dengan cabaran atau situasi yang mencetuskan emosi, berhenti sejenak. Daripada bertindak balas secara automatik dari identiti lama anda, tanyakan, siapakah yang sedang mengalami kemarahan ini? Siapakah yang sedang mengalami ketakutan ini? Anda akan dapati bahawa emosi itu wujud di dalam kesedaran, tetapi ia bukanlah diri anda yang sebenar. Anda adalah ruang yang membenarkan emosi itu untuk wujud dan berlalu pergi. Dengan melakukan ini, anda berhenti menjadi mangsa kepada keadaan. Anda menjadi ruang kesedaran di mana keadaan itu berlaku. Sekarang, saya ingin anda berinteraksi. Di ruangan komen di bawah, tuliskan satu tanda kalibrasi yang paling ketara anda alami baru-baru ini. Adakah ia melihat nombor berulang, mimpi yang jelas, sinkronisiti yang menakjubkan? Dengan berkongsi, kita menguatkan medan tenaga kolektif ini dan mengesahkan pengalaman satu sama lain. Sudah tentu, apabila anda mula mengamalkan ini, akan ada tentangan. Ego anda, iaitu identiti terhad yang telah anda bina sepanjang hidup, tidak akan melepaskan kuasanya dengan mudah. Ia akan membisikkan keraguan. Ia akan berkata, ini semua karut. Kau tetap si Polan bin si Polan yang ada banyak masalah. Ini tidak akan berhasil. Fikiran-fikiran ini akan muncul. Kuncinya ialah jangan melawannya. Ingat, apa yang anda lawan akan berterusan. Sebaliknya, perhatikan sahaja fikiran-fikiran ini dari perspektif AKU. Lihatlah mereka seperti awan yang lalu di langit yang luas. Anda adalah langit, bukan awan. Keraguan adalah hanya satu lagi bentuk sementara yang muncul dalam kesedaran AKU. Ia tidak mempunyai kuasa ke atas anda, melainkan anda memilih untuk mempercayainya dan menjadi identiti itu. Satu lagi cabaran besar ialah ilusi dunia fizikal. Anda mungkin mengamalkan keadaan AKU, tetapi apabila anda melihat akaun bank anda, ia masih menunjukkan angka yang sama. Orang yang menyakiti anda masih wujud. Ingatlah prinsip kuantum. Terdapat satu tempoh jeda masa antara anjakan dalaman, perubahan kesedaran, dan manifestasi luaran, perubahan dalam realiti 3D. Teruskan berpegang pada keadaan A ke U.
Rasakan kelimpahan, kedamaian dan kesempurnaan di dalam diri anda sekarang tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh dunia luar. Epigenetik mengajar kita bahawa persepsi dan kesedaran kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Dengan kata lain, perubahan dalaman anda secara literal sedang memprogram semula biologi anda dan medan tenaga anda. Bersabarlah. Percayalah pada proses. Anda sedang menyusun semula matriks realiti anda dari dalam keluar. Teruslah berlabuh dalam kebenaran aku, dan dunia luaran akhirnya akan akur dan mencerminkan kembali kebenaran dalaman anda. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Anda berada di sini bukan secara kebetulan tetapi melalui resonance kuantum. Segala cabaran yang anda hadapi adalah satu proses pembersihan yang perlu untuk menyediakan anda menerima naik taraf kesedaran ini. Anda telah belajar bahawa kebanyakan teknik manifestasi gagal kerana ia dijalankan dari identiti yang terhad dan terpisah. Kunci kepada penciptaan realiti yang sebenar terletak pada satu anjakan identiti yang radikal. Anjakan kepada kata laluan kuantum, kesedaran bahawa hanya AQU yang hakiki dan segala yang lain adalah AQU dalam bentuk sementara. AQU ini adalah kesedaran murni, pemerhati di sebalik semua pengalaman, medan kuantum itu sendiri. Dengan beroperasi dari keadaan ini, anda beralih dari menjadi watak dalam permainan kepada menjadi pemain yang mengawal watak itu. Anda berhenti cuba memanipulasi realiti dari luar. Sebaliknya, anda menyusunnya dari dalam, dari titik punca segala kewujudan. Jangan hanya mendengar kata-kata ini sebagai satu konsep intelektual yang menarik. Ini adalah jemputan untuk pulang ke rumah kepada diri anda yang sebenar. Mulai hari ini, amalkan kesedaran AQU ini. Ketika anda berjalan, makan, bekerja, sedarilah bahawa ia adalah AQU yang sedang berjalan, AQU yang sedang makan, AQU yang sedang bekerja melalui bentuk sementara ini. Lakukan ini secara konsisten dan saksikan bagaimana realiti anda mula berubah dengan cara yang ajaib dan tidak dijangka. Anda memegang kata laluan utama kepada alam semesta. Sekarang gunakannya.